Komedi horror adalah satu filem yang kita duduk je, tengok dan kita gelak. Miss Potential lah. Para Tak Normal adalah sebuah filem komedi seram yang diterbitkan oleh Nanot Pictures dan macam mana filem paranormal kan? Saya tak nak cakap banyak. Untuk review ni saya nak buat very simple. Bagi saya lah, sebab sama ada saya suka ataupun saya tak suka, saya akan jujur terus. Satu je perkataan saya boleh bagi. Sayang. Sangat-sangat sayang. Filem ni dia ada potensi. Sebab kalau tengok dari pelakon pun, pelakon dia gila bab. Kita ada Amin Hafiz, fresh daripada Blood Brothers. AP Kok Diang, lama dah tak nampak dia ni. Azhan Rani, gila, siapa tak kenal Azhan Rani. Dan yang paling hebam, Joey Daud. Lepas tu kita ada Cik Man, Eli Surati. Dorang semua ni great actors. Tapi apa dah jadi? Mari saya ceritalah. Dari segi plot dia, filem ni dia mengisahkan tentang dorang berempat ni nak pecah masuk ke satu rumah yang agam, yang mewah untuk ambil barang kemas apa semua tu lah. Tapi tiba-tiba dorang diganggu oleh satu entiti dan ada plot twist, perkara yang tak dapat dijelaskan berlaku ketika perjalanan diorang. So itu basically jalan cerita dia lah. Macam saya cakap tadi, pelakon semua hebat-hebat. The only character yang mengangkat filem ni dua orang je, Joey Daud, Azhan Rani. Terbaim Jamdim melangkam kamera. AP Kok Diang, I'm so sorry, aku suka gila hang punya pelakonan yang dulu-dulu, macam Najida Budak Hostel lah, Nongkrong lah, Kawan Aku Mati Dalam Rumah Sewa dah. Tapi dalam filem ni hang punya karakter tak kena. Jujur saya cakap, dengan cara percakapan hang, gerak badan hang apa semua, no. Dan kemudian Amin Hafiz, yang ni saya faham sebab dia adalah pelakon serius dan ini saya rasa ini adalah filem pertama dia dalam bidang komedi. Ada part-part yang dia masukkan lawak tu apa semua, kena, ada yang kena, but saya rasa dia perlukan banyak lagi praktis bergaul dengan tiga ni lebih banyak lah. Sebab filem ni filem kelakar, filem lawak. Sometimes riak wajah dia tu nampakkan yang dia ni like mood serius yang nak bunuh orang. Blood Brothers, dia bukannya tak hebat, dia hebat, dia boleh belajar. Saya nampak potential dia. Kalau Cik Man, dia hebat juga. Kak Eli Surati pula, dia ada momen-momen dia yang menyelah. Itu yang saya cakap, filem ni filem komedi seram. Saya tak judge filem ni sepenuhnya. Ada benda-benda yang baik. Secara jujurnya, saya banyak gelak filem ni. Sebab benda-benda spontan yang berlaku antara Joey dengan Azhan Rani, dengan Cik Man. Lepas tu diselitkan pula dengan Amin Hafiz punya lawak. AP Kok Diang pun mencelah. Like, it's great. Dari segi production apa semua, saya tak nak sentuh lah. Sebab diorang sendiri pun dah cakap yang filem ni sepatutnya menjadi telefilm. Tapi tiba-tiba dia layak untuk menjadi sebuah filem. Dia sama case dengan Zim Ala Kazim. Saya bukan nak pukul rata dua-dua, tak. Saya suka kedua-dua filem ni. Tapi how they execute the film, Miss Potential lah. Komedi horror adalah satu filem yang kita duduk je, tengok dan kita gelak. Sayang sangat-sangat filem Para Tak Normal ni. Banyak benda-benda yang boleh diimprovisekan lagi sebenarnya. So, itu saja apa yang saya perlu katakan tentang filem Para Tak Normal ni. Terima kasih atas jemputan yang diberikan hari tu. Saya sangat-sangat hargai. Tapi inilah prinsip saya. Kalau baik, saya cakap baik. Kalau tak baik, saya cakap kenapa. Dan lagi sekali saya cakap, filem ni dia tak teruk. Filem ni ada lawak. Filem ni ada kelakar. Filem ni ada komedi yang boleh buat korang tak kering gusi. So, maafkan saya kalau tersalah kata, terlebih bicara. Pergi support filem lokal kita. Jangan tengok secara haram. Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang sentiam. Terima kasih.